Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azlan Azman. So hari ni aku nak bawa korang ke ICT Snow Walk. Okay, so kenapa aku datang sini? Sebab aku dapat invitation lah. Okay, dia suruh aku review tempat ni. So alang-alang tu kita buat vlog lah. So ya, kita tengok sama ada dia meet the expectation atau tak. Sebabnya aku pernah masuk tempat yang macam ni. Maksudnya dia macam cuba replicate negara yang bersalji kan. So yang aku pernah masuk is dekat Genting lah, which is memang sangat sejuk dan sangat puas hati lah kalau masuk sebab dia besar. Ini aku tak tahu macam mana, kita tengok lah. So ya, let's go. So dia kalau tengok sekarang ni dia macam agak ambar lah kan. Bila siang-siang ni selalu kalau di malam tu baru dia ni sikit kan. So yang ni belah belakang dia, so itu Snow Walk. So kalau yang lampu-lampu semua tu belah depan. So tak apa, jom kita tengok. Ada gelongsor viral guys. Dia dah buka balik lah. Yang tak tertutup kat atas. So ICT pun sekarang dah ada theme park, water theme park I mean. So sekarang kita naik surau tu. Sekejap lagi kita akan naik ke Snow Walk lah kat atas. So lah. Okay guys, so kita dah pakai jaket. Dia dah bagi kasut dan gloves. Gloves tadi? Allah. Okay, so lagi pun kita masuk. Okay guys, so dekat entrance bila korang masuk, ini yang akan ada dekat entrance lah. So basically memang sejuk. Okay, nice. Okay, cantik tempat. Basically tempat ambil gambar lah sebenarnya. Tempat ambil gambar. Betul ada macam ada apa panggil buayan. And yang penting ada ni, kat sini ada apa panggil, bumper car. Yes, bumper car. Okay guys, so sekarang kita tengah tunggu giliran kita sementara tu. So ya, tunggu ya. Baik. Okay, so ni next section. Ada ni, ada avatar. Ada avatar. Wah, tu dia. Okay, kat sini dah start ada salji buatan. So ya, ni dia. Patutlah sini extra sejuk. Kalau perasan memang extra sejuk lah. And dia punya dekor pun memang nampak macam dekat tempat bersalji lah. Memang nice. Okay, kau tengok kat sini section dia panjang tak? Sampai ke hujung, kita akan tengok sampai hujung lah. Bawah ni pun ada. Kita tengok dulu ni, ada apa. Salji guys. And kat area hujung sekali ni ada playground yang tak ada ais lah kat atas dia, so boleh main lah. And guys, ini section terakhir sebelum keluar lah. So ini cerah lah sikit daripada yang tadi kan. So ni cantik lah, nice. Ada gelongsor lagi. Okay, sekarang kita nak naik gelongsor. Let's go. Habis bawah sejuk Okay guys, so jom kita turun. Let's go. Okay, aku bagi POV sikit kat korang. Jadi 1, 2, 3, go. Wow, laju sekejap. Okay, nice. Sudah try ni longsor atas. Yang ini kena baring. Okay guys, so kita baru je habis dekat ICT. Okay, jelas sikit. Dekat ICT Snow Walk. I would say kalau dibandingkan dengan dekat Genting, the last time aku pergi masa sekolah rendah macam tu kot. Last time aku pergi kat Genting tu, I would say yang ni way better lah. Okay, aku boleh kata macam tu lah, way better in terms of dia punya size. Sebab dia ada 3 section. Okay, 3 section. Dan aku masuk tadi, aku spend lebih kurang an hour and a half untuk cover 3 section lah. And I would say dia lebih banyak attraction lah. I mean like macam dia ada
gelongsor dia ada dalam 3 jenis. 3 jenis gelongsor. Lepas tu ada juga playground untuk budak kecil dalam tu, and ada bumper car juga dalam tu. So memang way better than yang dekat Genting lah. Indoor park dia tu yang ada yang snow punya, snow world juga kan. Yang Genting tu dia just macam tu je. Adalah gelongsor, cuma gelongsor dia memang lagi besar, tapi itu je lah attraction dia. Lepas tu yang lain macam just mock-up house apa semua kan. Tapi yang ni lebih banyak benda yang kita boleh main. So macam aku sebagai adult masuk pun tak bosan lah bila masuk kan. And bukan just untuk ambil gambar, untuk main salji buatan saja, tapi kau boleh experience benda-benda lain macam kau main gelongsor dekat dalam salji dan sebagainya. So macam pada aku, Snow Walk ni memang bukan sebab aku bukan dibayar pun. Aku diberi tiket free untuk pergi ni, bukan sebab tu aku puji. Sebab kalau dibagi tiket free kau tak best pun aku cakap tak best sebenarnya. Tapi obviously puas hati lah kan. Puas hati lah, okay. Maybe lah. Maybe sebab tiket dia RM67. Kalau bayar sendiri mungkin lah ada ralat sikit macam mana kan. Tapi aku akui benda tu. Tapi macam aku rasa kalau kau bayar sendiri pun kau akan rasa puas hati kalau kau just duduk maybe a little bit longer dalam tu. Cuma aku keluar awal sebab anak aku yang paling kecil tu dah merengek-rengek sebab sejuk semua kan. So aku main puas-puas, and then sampai macam like an hour and a half tu dah aku rasa macam dah cukup. Aku dah rasa semua benda yang ada dalam tu, aku terus keluar. Aku tak ada ambil senang cerita, aku tak take my sweet time untuk untuk macam duduk main saji lagi semua, tak adalah. Aku just memang pergi and rasa semua benda yang ada dalam tu je. Macam tu je. Sebab macam kalau aku pergi seorang, maybe lah aku duduk lama supaya rasa. Maksudnya kau bayar RM60, RM70 tu berbaloi lah kau duduk dalam tu 2-3 jam lah, macam tu lah. So tapi nak duduk 2-3 jam pun bukanlah ni sangat kan. Mungkin dalam 2 jam macam tu kan. So overall okay lah. Tempat dia aku suka. Enjoyable lah. So I will give a rating of berapa? 8.5 out of 10 untuk Snow Walk ICT Shah Alam. So korang just, kalau korang rasa nak rasa masuk macam Snow World, macam yelah, macam kalau kau pernah naik Genting tu, kau tahu experience dia macam mana. And kalau kau tak berpeluang nak pergi negara bersaji dan sebagainya, aku rasa it's a great choice lah. Daripada kau spend, kalau kau nak pergi luar negara tu, spend flight, spend tiket semua tu dah mahal dah. Yang ni RM60 je. So pada aku worth it lah. So okay lah, just come and try kalau kau rasa nak try. So itu saja kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.